panik melihat kehadiran pihak berkuasa, pendatang asing tanpa izin parti yang menghuni rumah kedai Jalan Seri Sarawak 20. Berdiam. Sukanya menjelekkan Indonesia, wangnya haram, tak ada bahan lain ke? Yang lagi haram sebenarnya yang datang ke Malaysia secara haram. Yang pendatang asing tanpa izin ni, kalau dah kena tahan, kalau kau nak komplain, kena layanan buruk ke apa. Kedutaan Maritim Malaysia percaya masih ada mangsa yang belum ditemui susulan insiden bot karam berkenaan. Masa iya daripada Indonesia menyelundupkan pendatang haram ke Malaysia, kapalnya karam dekat laut? Yang benar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction lagi sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kemasukan parti dekat Malaysia yang katanya orang Indonesia yang lewat secara haram lewat laut, bahkan kapal bot tersebut itu karam dan masih ada orang yang masih belum ditemukan terselamatkan. Mas Farhan shock para sahabat, dikontak oleh suatu subscriber Mas Farhan di TikTok dan mereka mengatakan semacam itu. Mas Farhan shock, masa orang Indonesia masih nekat semacam itu, padahal kan dekat Malaysia ini banyak orang yang mau pulang ikut kompon bayar pemutihan ini untuk pulang ke Indonesia. Masa iya? Dan Mas Farhan tengok, selidiki, menggali informasi, ternyata dari orang Myanmar, orang Rohingya, orang Bangla para sahabat. Syukur alhamdulillah daripada Indonesia tak terlibat. Semoga tidak ada kejadian lagi para sahabat. Meskipun bukan orang Indonesia, Mas Farhan hanya mengingatkan saja, terutama orang Indonesia ataupun orang manapun yang ingin bekerja dekat Malaysia, jangan datang secara haram para sahabat. Tahu akibatnya, tahu akibat fatalnya. Setelah botnya karam, mereka nyawa menjadi taruhannya para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya tentang operasi bersepadu dekat Malaysia, pendatang haram ini diburu. Para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi sebelum simak, jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Are you ready? Let's go. Polis mengesahkan 9 pendatang asing tanpa izin parti berjaya diselamatkan manakala seorang wanita etnik Rohingya maut selepas bot dinaiki mereka pecah di laut perhampiran sempadan perairan Malaysia-Thailand di Langkawi pada 8 November. Ketua Polis Daerah Langkawi, Asisten Komisioner Khairul Azhar Nuruddin berkata, bot berkenaan dipercayai membawa kira-kira 90 parti sebelum pecah di perairan pulau berkenaan. Katanya, 9 individu berjaya diselamatkan terdiri daripada masing-masing 5 lelaki dan 2 wanita etnik Rohingya selain 2 lelaki Bangladesh. Beliau berkata, bangsa yang terselamat ditahan di beberapa lokasi berasingan termasuk di Jeti Kilang Simen Teluk Ewa, Pulau Anak, Kelab Golf Teluk Datai, Tanjung Belua dan Jeti Telaga Harbour Park. Menurutnya, 2 tangkapan pertama membabitkan lelaki etnik Rohingya dilakukan di Jeti Kilang Simen Teluk Ewa pada jam 12.20 tengah hari 8 November. Khairul Azhar berkata, polis masih meneruskan siasatan dan berusaha mengesan 2 lagi bot yang dilaporkan turut membawa parti ke negara ini. 10 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar daripada etnik Rohingya serta Bangladesh dari bot yang dipercayai karam ditemukan di perairan serta kawasan sekitar Langkawi. Ketua Polis Daerah Langkawi, Asisten Komisioner Khairul Azhar Nuruddin berkata, seorang wanita Rohingya ditemukan lemas. Menurut beliau, kejadian pertama berlaku kira-kira jam 12.20 tengah hari semalam apabila 2 lelaki dan seorang wanita Rohingya ditemukan di Jeti Kilang Simen Teluk Ewa. 2 jam kemudian, anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menahan seorang lelaki Bangladesh di Pulau Anak. Tidak lama kemudian, anggota APMM menemui mayat wanita Rohingya di pesisir pantai Teluk Cincin. Seorang lagi lelaki Rohingya ditemui oleh anggota unit kereta peronda MPV di sebuah kelab golf petang semalam, manakala seorang wanita Rohingya ditemui oleh APMM di Tanjung Belua kira-kira jam 7.50 malam tadi.
Sementara itu, ACP Khairul Azhar memaklumkan kawalan dan rondaan di sekitar perairan Langkawi dipertingkatkan. Langkah itu diambil bagi mengelak ada parti yang lolos masuk ke Langkawi. Kita masih dalam siasatan. Kita buat tangkapan kepada 10 orang. Masih dalam siasatan pihak polis nak dapatkan maklumat sama ada kapal besar ke kapal kecil ke, masih tak dapat lagi. Tambah beliau, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti butiran kapal yang terlibat serta punca sebenar kejadian. Dalam pada itu, radius operasi mencari dan menyelamat mangsa diperluas. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Kumaran Rajamani di Langkawi. Silakan Kumaran. Ya J, untuk maklumannya, satu kenyataan telah dikeluarkan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di mana Pengarah Maritim Negeri Kedah Perlis Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa memaklumkan bahawa operasi dijalankan bersama dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuah yang juga melibatkan Polis Merin. Dan ketika ini seramai 11 orang termasuk satu mayat telah dijumpai dan beliau tidak menolak kemungkinan akan ada lebih banyak penemuan mangsa yang mungkin berada di laut berdasarkan kepada maklumat risikan. Dan maklumat risikan awal ini mendapati bahawa mangsa yang berlepas dari Myanmar dengan anggaran 300 penumpang dipercayai telah karam 3 hari lalu di kawasan perairan di Thailand dan Malaysia. Dan beliau menegaskan Malaysia bukan transit bagi sebarang cubaan kemasukan tidak sah ke negara ini. Dan beliau juga menambah bahawa sindiket rentas sempadan kini semakin aktif untuk mengeksploitasi migran dengan menjadikan mereka sebagai mangsa perdagangan menggunakan lautan sebagai laluan yang berisiko tinggi. Dan dapatan saya daripada komunikasi bersama dengan APMM sebentar tadi memaklumkan bahawa operasi mencari dan menyelamat telah dimulakan seawal jam 9 pagi tadi dengan kawasan radius pencarian diperluaskan kepada sekitar 6 batu nautika. Dan setakat ini tiada dapatan baru dari segi penemuan mangsa sama ada yang masih hidup atau mati. Justru pihak APMM tidak menolak sebarang kemungkinan kebarangkalian kawasan radius pencarian mangsa-mangsa ini akan diperluaskan dengan kerjasama agensi-agensi keselamatan di sekitar Langkawi ini. Dan saya akan terus membawakan perkembangan semasa mengenai operasi mencari dan menyelamat melibatkan parti yang dipercayai hanyut ini dalam buletin TV3. Teruskan bersama dengan kami. Dan itu dahulu perkembangan semasa dari Kedah. J. Terima kasih Kumaran dengan perkembangan itu. Panik melihat kehadiran pihak berkuasa, pendatang asing tanpa izin parti yang menghuni rumah kedai Jalan Seri Sarawak 20, Taman Seri Andalas di Kelang lari lintang pukang, malah ada yang bertindak berani memanjat bumbung dan cuba bersembunyi. Malah aksi mereka melarikan diri dan memanjat bumbung itu turut dirakam unit dron Pasukan Gerakan Udara PGU Bukit Aman. Namun tindakan pantas berjaya menahan seramai 61 parti menerusi Obhas Aman 1/2024. Berdiam. Berdiam situ. Hei, gimana? Yang pendatang asing tanpa izin ni, kalau dah kena tahan, kalau kau nak komplain, kena layanan buruk ke apa, mes ni. Aku lupa kepala kau je lagi yang. Kalau nak bercakap tentang layanan Malaysia terhadap pendatang asing tanpa izin ataupun warga asing yang
telah ditahan kerana melanggar Akta Immigration. Sebagai contohnya, tinggal lebih masa di Malaysia. Malaysia telah memberikan layanan yang cukup baik dalam memastikan hak asasi mereka ini terjaga dan dilayan secara sewajarnya. Kenapa saya berkata begini? Sebab contoh, kalaulah warga asing ni tinggal lebih masa di Malaysia, mahu pun masuk ke Malaysia secara haram, mereka ini akan ditahan, didakwa, dihukum dan kemudian disenarai hitamkan. Dan selepas itu barulah kita akan hantar mereka pulang ke negara asal mereka. Tetapi dalam sementara kita hendak menyelesaikan dokumen perjalanan mereka ini akan ditempatkan di sebuah transit yang diberikan nama depo tahanan. Dan kalaulah ada ura-ura ataupun kenyataan palsu yang cuba untuk mengaitkan Malaysia ini memberikan layanan yang buruk kepada tahanan pendatang warga asing dan sebagainya, saya boleh katakan perkara itu tidak. Sebab apa? Kita telah memberikan layanan yang sewajarnya kepada mereka ketika berada di dalam depo tahanan. Sebagai contohnya, mereka tak perlu risau pasal pakaian, makan, tempat tinggal semuanya disediakan. Dan kalau mereka nak komplain, oh depo tahanan ni sesak lah dan sebagainya, tidak. Kapasiti depo tahanan imigresen di Malaysia adalah sebanyak 20,000 orang tahanan boleh untuk ditempatkan pada satu masa. Dan setakat ini, fakta dan statistik menyatakan hanya 14,000 sahaja tahanan di depo tahanan warga asing ini. Jadi, apa masalah dengan kesesakannya? Dan baru-baru ini juga, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, telah pun melancarkan satu lagi depo tahanan baru di Jawi Pulau Pinang. Kapasiti depo tahanan ini boleh menempatkan sejumlah 1,200 orang tahanan pada satu-satu masa. Jadi tidak akan ada masalah dari segi sudut kesesakan, tahanan tidak mendapat hak asasi dan yang sewajarnya, diseksa dan sebagainya. Tidak ada perkara tersebut. Sebab ini adalah bentuk layanan yang kita berikan kepada warga asing yang ditahan ini. Pun begitu, bukanlah kita nak kata Malaysia ini bagi layanan baik sangat dekat tahanan ini. Cuma kita berikan layanan yang sewajarnya kerana apa? Kerana kita masih lagi terikat dengan undang-undang antarabangsa berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebab apa? Pada akhirnya, sekiranya berlaku apa-apa kepada tahanan warga asing ini, walaupun mereka ini masuk secara haram, tinggal lebih masa di Malaysia, yang buruk nama siapa? Malaysia juga. Yang kena tohmah, Malaysia juga. Yang kita ni tahu komplain je. Itulah kerajaan, itulah ini, itulah itu, tanpa menilai perkara ini dengan lebih besar dan secara menyeluruh. Rasa info ni bermanfaat? Teruskan follow, like dan share video saya. Ikon Beli KDN Takuan. Assalamualaikum. Sukanya menjelekkan Indonesia, uangnya haram, tak ada bahan lain ke? Yang lagi haram sebenarnya yang datang ke Malaysia secara haram, yang datang secara berenang itu mencarinya hasil haram. Bila masuk secara haram, hasil yang dapat tu ialah hasil yang haram. Bila makan hasil haram, keluarlah anak haram. Tahu siapa yang sebenarnya makan duit haram tu? Aku kah? Semelekete. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, sangat mengenaskan, sangat disayangkan. Demi untuk mendapatkan pekerjaan di negara orang dari saking susahnya di tempat negara sendiri. Terutama ini bukan tak ada dalam tak ada dalam berita tersebut bahwasanya orang Indonesia yang ikut karam dalam penyelundupan parti haram ke Malaysia lewat jalur laut itu bukan orang Indonesia ya para sahabat. Syukur alhamdulillah. Semoga saja dari orang Indonesia ini sudah berhenti tak mau menyelundupkan pendatang haram ke Malaysia macam itu para sahabat. Yang itu terjadi orang Myanmar, orang Rohingya dan orang Bangladesh para sahabat. Ini suatu tindakan sangat-sangat berbahaya, sangat-sangatlah berbahaya. Jangan dilakukan para sahabat. Kalau memang nak bekerja dekat negara orang, datang secara elok-elok, datang secara halal, datang baik-baik, calling visa, mendapatkan majikan yang memang mendaftarkan di immigration sudah terdaftar macam itu para sahabat. Jadi majikan itu merupakan suatu memang suatu yang akan menggaji pekerja ini para sahabat. Jadi kalian itu harus pastikan dulu bagi pekerja-pekerja ini, kalau memang
tak tahu jalurnya, dijalurkan lewat laut, itu mesti jalur haram para sahabat. Terutama yang sampai dari Bangladesh itu kapalnya karam, itu hampir mencecah 30.000 bayar per kepala katanya para sahabat. Itu sangat apa ya, bodoh lah menurut Mas Farhan. Kalian bayar mahal-mahal tetapi kalian juga datang secara haram macam itu. Ngapain kalian bayar mahal-mahal dan juga datang secara haram? Kan bodoh para sahabat. Jadi daripada Indonesia, harap-haraplah tidak akan terjadi, tidak ada konflik lagi tentang penyelundupan orang ini para sahabat. Harap-harap tak terjadi. Hanya suatu apa ya, dulu memang banyak terjadi kes-kes daripada Indonesia ini. Mas Farhan yang di-share suatu video ada parti daripada Indonesia, yang itu akulah terkejut, masa iya tidak ada berhenti sampai sekarang. Setelah aku selidiki, gali semua informasi, ternyata bukan daripada Indonesia melainkan dari Rohingya, Myanmar dan juga Bangladesh macam itu para sahabat. Jangan masuk secara haram dekat negara orang para sahabat. Kemanapun negara, terutama ke Malaysia, jangan masuk secara haram, jangan masuk secara ilegal. Konsekuensinya sangat fatal, kalian menjadi buronan polis ataupun imigrasi dekat negara Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, saya minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.